Okey, terus lah. Sekarang ni kita kecoh dengan URA, Urban Renewal Act ni. Apa pandangan Tuan Razak dari sudut industri mengenai URA ni? Bagus ke tak bagus sebenarnya? Okey, terima kasih Azad kerana sudi untuk menemu ramah saya. Berkenaan dengan isu URA ni, iaitu Urban Renewal Act. Yang pertama sekali kita kena terima Azad, kita kena maklum bahawa memang ada keperluan untuk diwujudkan akta ini. Itu saya terpaksa bersetuju. Kerana apa? Kerana banyak daripada bangunan-bangunan komuniti ataupun kawasan-kawasan komuniti yang telah mencapai satu usia yang memaksa untuk kawasan ini dimajukan semula. Bahkan menurut laporan daripada Jabatan Kerja Raya, sesuatu bangunan tersebut adalah boleh dianggap sebagai bangunan yang berdaya huni sehingga ia mencapai umur 70 tahun. Maksudnya selepas daripada 70 tahun, bangunan itu mungkin tidak selamat. Selain daripada itu, di Kuala Lumpur khasnya, banyak bangunan-bangunan usang yang mana implikasinya adalah dari segi kemudahan. Seperti kemudahan lift, kemudahan pembetongan, saliran dan sebagainya yang memaksa supaya bangunan ini dimajukan semula. Jadi di situ kita kena terima. Ya, okey, yang keduanya adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa akta ini dapat melindungi penduduk asal yang pertama, dan yang kedua yang saya rasa perlu diambil kira ialah tentang kependudukan demografi mengikut kaum. Khasnya kaum Melayu Bumiputera. Saya risau Azad, sekiranya bangunan tersebut dimajukan, diserahkan kepada pemaju untuk membangunkan tanpa ada interference daripada government, saya risau pemaju ini sudah sepastinya ingin memastikan bahawa GDV kepada projek tersebut adalah tinggi. Oleh kerana kos-kos untuk demolition, untuk dibangunkan semula, maka kosnya tinggi, maka mereka terpaksa membina bangunan-bangunan dengan intensity yang tinggi, plot ratio yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, yang akhirnya akan mengakibatkan kos jualan rumah tersebut juga terpaksa dijual dengan harga yang tinggi. Sudah pastilah unit-unit ini akan dimajukan sebagai unit kondominium dengan harga jualan yang mungkin mencecah sehingga 500,000 sehingga mungkin up to 1 million. Jadi di manakah kemampuan orang Melayu untuk memiliki bangunan tersebut? Saya risau akhirnya walaupun mungkin ada kuota untuk penduduk asal, tetapi apa akan jadi selepas tu? Sekiranya kita tidak ada moratorium yang menetapkan bahawa bangunan-bangunan tersebut apabila dimiliki oleh orang Melayu tidak dijual semula subsale kepada bangsa lain, yang akhirnya akan menyebabkan demografi bagi sesuatu kawasan tersebut tidak seimbang. Ini yang kita patut ambil kira Azad. Kerana apabila bangunan tersebut dimajukan, yang pertama sekali penduduk asal tersebut perlu dipastikan memiliki semula unit kediaman dengan lebih selesa. Yang kedua, pastikan kuota pemilikan Bumiputera hendaklah ditingkatkan. Jadi sebab itu dalam statement saya sebelum ini, saya mengatakan bahawa kita patut menggunakan akta ini untuk memasukkan kembali elemen-elemen kepentingan Bumiputera. Khasnya mungkin dulu Bumiputera hanya ditetapkan 20%, 30%. Mungkin selepas ini kita boleh impose, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri boleh impose up to 50% kependudukan Bumiputera dengan harga-harga yang ditetapkan mampu milik. Jadi ini adalah satu ruang juga, saya melihat dari sudut yang positif, ruang untuk kita menyusun kembali struktur pemilikan hartanah. Kalau kita sedar di Bandar Kuala Lumpur, pemilikan Bumiputera orang Melayu rendah daripada 20%. Jadi saya harap ini mungkin akta URA ini dengan adanya political will yang ikhlas, mungkin boleh kita tetapkan kembali untuk menetapkan garis panduan supaya pemilikan kaum itu perlu diperhalusi agar tidak ada dominasi ataupun monopoli sesetengah kaum ataupun sesetengah golongan saja. Biar ada seimbang di antara B40, M40 dan juga T20. Kena seimbang, Itu pandangan saya.